Hai bang, busy tak? Tak apa. Saya nak belanja abang kat bazar dalam, nak tak? Zara lah. Nak tanya sikit lah, boleh tak? Boleh. Abang sekarang single ke taken? Single tapi tak available. Ya, ya. asal tak available? Mana kasi. Ada mak ke? Tak boleh. Rumah mana? Okey, faham. Student ke kerja? Dah kerja. Dah kerja, umur berapa? Umur 22. Okay nak, sempena Ramadan ni kan, pagi tadi ada sahur tak? So akan karipah 2 biji. Satu cawan settle. Tak lapar lah. So far tak apa lagi lah. Sekarang energy berapa? Per 10? 9 per 10. Uish, serius lah. So tak ada rasa penat. Saya dah biasakan diri. Tapi saya dah tinggal 2 per 10 lah ni. Dah rasa lemah lah. Biasa ni ikut orang-orang. Awak ada follow tak Sis Pilih dekat TikTok? Saya pilih. Tak tahu. Tak tahu? Ini alright. Kira. Okey, disebabkan awak dah follow, saya nak bagi RM50 dah. Saya nak belanja awak makanan-makanan bazar apa yang awak craving sangat-sangat dekat dalam tu. Dah rezeki. Banyak ni dulu. Habiskan je RM50 tu, awak beli je apa-apa. Okey, baik. Okey, jom masuk. So ni apa? Laksa. Ni ketiau. Memang favourite ke ketiau? Memang favorite. Memang daripada kecil. Terus sekarang nak cari apa? Ayah. Kan nak cari air buah, air mangga. Satu Dua. tahu. Ya ke? Sumpah lah. Ya betul. Susah je. Okey, tu beli apa tu? Sagu Melaka, ketiau goreng dengan air mangga. Air mangga. So balance air rokok dah bang. Tak apa, awak ambil je. Saya betul-betul bagi. Terima kasih bang. Thank you Sis Pilih. Jangan lupa follow Sis Pilih.